Pergi molek hari ni, pedih molek. Adulah. Adalah seorang ni bagi Angah kurang adak lah, kurang adak. Bukan abang, pocik. Hal Angah ni, Angah dik, Angah cerita. Kita rasa kita dah habis bagi layanan yang terbaik dah pada pocik. Anak kata senyum ni, kapak 14 hiki, hidung naik gitu. Sengit pula ni. Royak senyum, lagi pocik tak tembok, lagi tu kita tak berhenti senyum. Nak jaga ni hati customer. Tapi pocik ni faham dengan kata-kata pocik tu kadang pergi juga tersentuh hati. Isu dia gitulah, pocik mari kenang nak cari mainan untuk cucu. Beli minta bunga, harga special offer dah, okey. Yang kedua pula nak pula 2 biji, nak minta pengurangan lagi. Harga yang kita bagi dah, harga tu yang kita mampu. Kalau pocik anggap rasa nak beli, nak support orang kita, pocik beli. Kalau tak mau beli pun tak apa, jawab cara molek, cakap cara molek. Mungkin tak ada rezeki kita, rezeki orang lain. Tapi yang terkesan sikit, pocik tembak, pocik kata gini lah, rasa-rasa kurang langsung apa beli sama orang kita. Aduh, pocik tak mau beli kat Angah sekali pun. Pocik support lah orang-orang lain, orang-orang kita, awak kita, set kita. Bukan kamu kata Angah henti lah apa, tak ada ikhlas. Angah sendiri nega tak lah berapa lama pengalaman dalam bidang perniagaan ni. Angah nega start tahun 2014 gitu lah. Angah rasa sekali 10%, 1% sahaja. Bukan pok-pok kita, bukan awak-awak kita, bukan set-set kita. Mari support, mari beli. Kamu kata Angah hati dok, tapi Angah nak royak, Angah respect pok-pok dia, awak-awak dia, set-set dia. Dia memang support gila-gila awak-awak dia. Dan Angah bersyukur dan Angah berterima kasih juga awak-awak kita. Bukan kata semua awak-awak kita ni, ada juga hak jenis kaki maku kau ni. Tak puas hati ni, tak puas hati, tak senang duduk beli, takut kita ni kaya. Ada bang, kalau kita kaya pun agak-agak hati kita tak terpaling. Kita lebih pada agama kita lah, insya-Allah. Tu je lah. Tak kata kita baik dok, cuma ada pitih kita guna ke jalan yang betul. InsyaAllah tu je lah. Baik bang.